Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gang. So hari ni abang tu ada kereta Saga VVT. Saga VVT ni sebelum ni dia dah buat NA 1.8, dah masuk standalone dyno apa semua. Tak cukup lagi. Tak cukup, terus dia nak dyno. Okay, so tak cukup lagi, dia terus nak masuk turbo. Okay, so sebelum tu kita nak review macam mana proses kita buat turbo. Okey, saksikan video ni dulu dan seterusnya kita kembali untuk review enjin ni. Okey. Okey kan, sebelum kita nak pasang bumper apa semua ni, ni dia punya hasil dia. Intercooler, kita pakai intercooler bawah ni. Pipe. Hose semua kita pakai hose warna hitam hose warna hitam TPS. Okey ni. TPS turbo.com performance shop. Okey. TPS. Jadi kita buat tagging TPS. Turbo kita pakai GT28 2871, saya tak kita pakai actuator. Okey, jadi sekarang ni pun wastegate pun mahal Wastegate original lebih kurang dalam 1700-1800. Jadi kita pakai actuator dia lebih murah lah. Okey. Sebab actuator ni pun baru dalam 200 lebih. Jadi untuk setup boost rendah apa semua kita pakai ni lah. Cuma tak adalah dia bunyi macam wastegate lepas kat luar. Ni dia adalah wastegate internal, wastegate built-in. Okay, so pipe disebabkan dia pakai ball bearing, jadi pipe kita pun kecil. Dia ada ni pipe kecil. Lepas tu pipe air ni Semco. Kalau kita lepas kat luar, dia ada bau aircon, jadi kita masuk balik dalam filter. Cuma dia akan jadi busuk sikit lah, dia akan kotor sikit lah dalam. Ni kompresor housing kita pakai hitam, kita cat warna hitam. Jadi dia punya konsep dia nanti hose hitam tu je. Blow off pun hitam, ni hitam. Okey. So lepas tu coil injector semua, kita tengok macam mana. Sebelum ni naikkan lagi sebelum kita review untuk ni, jangan lupa like, share, komen dan subscribe turbo.com. Okay, so untuk engine ni adalah engine standard 4G93. Sebelum ni engine dia adalah engine IAFM 1.3 dan dikonvertkan kepada engine 1.8. Ni adalah kereta legal bayar road tax pun adalah road tax 1800cc. Dan engine ni adalah engine 4G93 single cam. Engine 4G93 single cam. So kita buat barang luar je. Yang ni kita masuk coil, masuk standalone, ada fuel regulator works. Okay, yang best sekali kita custom banana dan juga ni semua TPS turbo.com performance shop TPS dan banana pun TPS. Okay, so turbo ni adalah turbo GTX 2871R. Okay, so setup ni kita pakai actuator. Boost kita target adalah 0.5 bar sahaja. Dengan setup ni 0.5 bar, kita tak nak naik boost, 0.5 je dengan standard. Lepas tu internal, sebab internal pun standard, ada coil K20, injector kita pakai injector dari Airtrack Turbo 450cc. Lain-lain banana exhaust system S-flow daripada depan sampai belakang 2.5 inci, full stainless steel. Okay, so nak tunggu apa lagi? Kita pun dah tengok macam mana kita buat ni dan juga kita dyno tuning. Okay, jom saksikan. Dengar dulu. Okay, stop.
ECU pula pakai link monsoon. Okey. Mantap. Okey, 179 0.5 bar 179.6 sebab datuk dia 25. Kalau kata tukar piston balancing balik, rasa ni turbo ni 1 bar ke nak dapat dalam 300 lebih. Steady. Okey. Owner pun dah senyum gila tu. Mantap senyum. Kelisa dia buat dengan bar turbo. Ni pun mantap Okey. So tu saja. Pada abang turbo kali ni insya-Allah siap boleh balik kampung Balik kampung raya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap tu.